Dalam dunia ni, ada dua benda je yang seram. Apa benda tu? Yang pertama, takut bini. Yang kedua, kena tukar enjin. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab belakang aku ni ada model F30 320i. Isu kereta ni sebenarnya isu yang agak serius lah. Sebab owner ni asalnya dia dalam perjalanan dari Kuantan nak ke Johor. Dia ada kontak Transmatic Automotive, dia minta advice lah. Kereta dia ada pop-up drivetrain, mengatakan ada isu pada kereta. Aku advice lah kat dia, sebolehnya minta dia untuk pergi buat checking dulu sebelum teruskan perjalanan. Make sure kau nak hantar bengkel mana-mana, buat survey dulu. Buat survey, kemudian pastikan kau orang tahu status bengkel tu macam mana. Kita advise dia supaya hantar kereta dekat kita, tapi owner tak dapat hantar. Jadi dia terpaksa lah hantar dekat bengkel area yang berdekatan. So isu dia sebenarnya enjin ni dia ada masalah dari emission lah. Maksudnya pembakaran dalam enjin ada misfire. So benda tu minor saja. Masalahnya dah buat repair, dah tukar barang tak selesai. Dan barang yang ditukar salah. Owner dah proceed tukar valve cover, tukar coil plug, tukar spark plug. Dah proceed tukar dekat bengkel sana. Komen sana terlupa pasang satu pipe saja. Pipe minyak enjin daripada head ke turbo. Komen pun dah test drive, dah bawa, minyak pun ditendang keluar. Sebabkan minyak kering, tangkap pula dekat con road. Compression pun loss. Secara tak langsung, enjin pun kong. Daripada isu yang kecil dah jadi isu yang teruk macam ni. Memang menangis tak berlagu lah. So punca dia sebabkan kecuaian. Tak pasang satu pipe saja, minyak jadi kering. Komen dah test drive, enjin running tanpa minyak. Jadi memang tangkap dekat con road lah. So kalau untuk kes macam ni, dia ada dua, sama ada overhaul ataupun tukar enjin seketul. Itulah kes yang terjadi kat F30 ni. So korang rasa macam mana? Kalau isu macam ni, siapa yang patut tanggungjawab? Cuba korang komen kat bawah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana, kalau ada masalah untuk kereta konti, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Assalamualaikum.